Hari ini kita ada sebuah kereta iaitu Audi A4 yang menggunakan electronic absorber yang datang daripada Melaka. So owner bagi tahu saya bahagian depan memang rasa berbuai-buai dan bahagian belakang pun sama juga. So bila kita sampai, saya terus test dan masuk dekat tester mesin untuk dapatkan berapakah bacaan ground contact. So dekat sini depan kiri 27, depan kanan 29, belakang kiri 29 dan belakang kanan 34. So bacaan yang tinggi. So selepas dapat bacaan macam tu, kami terus masukkan dekat hoist dan kami buka ke 4 batang absorber. So bila buka bahagian depan, kita dapati ada absorber bocor depan kiri dan kanan. So bahagian belakang memang dah lembut sangat-sangat. Jadi kami ambil sedikit masa untuk kita customkan kepada 40% stiffer untuk kita balancekan dengan keberatan kereta. So selepas siap absorber, macam biasa kami akan minta foreman kami tekan. So dekat sini membuktikan bocor pun dah settle dan bila tekan tu memang rasa firm. So selepas siap pemasangan semula, saya pun terus test kereta ni. So dekat sini saya dapat rasakan kestabilan pada Audi A4 yang menggunakan electronic absorber ni. So untuk confirmkan lagi, saya terus masuk ke tester mesin untuk dapatkan berapakah bacaan ground contact. Adakah seperti yang sebelum? So terbukti depan kiri 16, depan kanan 17, belakang kiri 17 dan belakang kanan 17. So bacaan ground contact di bawah 20, barulah kita boleh stablekan kereta ni. Jadi itulah cerita untuk absorber kereta Audi A4 yang menggunakan electronic absorber ataupun DCC absorber. Jadi kepada guys kat luar sana, sekiranya menggunakan electronic absorber ada masalah leaking ataupun rasa ada bunyi, kadang-kadang rasa berbuai, kita settlekan dengan cara juga kena masuk dekat link bio saya. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. So insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.